Pasukan jejak Asnaf Mawib diarah untuk mencari seorang wanita mu'allaf yang didakwa nekat untuk kembali kepada agama asalnya. Ia selepas tular video mengenai wanita berkenaan yang kecewa dengan sikap suaminya yang meninggalkannya seperti gantung tidak bertali dan kini berdepan tekanan perasaan dan kewangan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar, skuad jejak Asnaf digesa untuk mendapatkan maklumat yang jelas berkenaan masalah yang dialaminya sebelum tindakan lanjut diambil. Saya telah berikan arahan kepada Mawib, khususnya unit jejak Asnaf. Saya in contact dengan mereka ni untuk cuba cari wanita tersebut untuk kita berikan bantuan. Dalam masa yang sama, saya rasa ada keperluan untuk kita hubungi wanita tersebut sebab beberapa maklumat yang agak tidak berapa jelas untuk kita berikan bantuan. Tambahnya lagi, selepas semuanya jelas dan wanita berkenaan benar-benar perlukan bantuan, pihaknya akan bertindak. Bantuan itu nanti katanya bukan sekadar dari sudut kewangan, malah dari sudut sokongan moral. Sejak semalam, tular video seorang mu'allaf wanita yang mengadu masalah rumah tangga dan kewangan yang dihadapinya kepada seorang pencipta kandungan di media sosial. Video tersebut mendapat pelbagai reaksi netizen di ruangan komen.